So, Assalamualaikum guys. Okay, sekarang ni saya bersama dengan Malik dalam filem Blood Brother yang tengah mencanak sekarang ni. Okay, Assalamualaikum Malik. Waalaikumsalam, apa khabar? Okay, sihat? Dah tengok belum? Dah tengok. Berapa dua kali tengok. Dua kali, okey, nasib baik. First saya nak tanya, masa kena pukul dengan Syafiq Kyle tu sakit tak? Sakit lah, bro nak rasa. Malik, saya daripada Zindor. Sekarang saya nak bagi perfume untuk nice. Malik. Okay, so Malik boleh buka dulu dan tengok. Beardman kena dengan Malik sebab Malik berjambang. Jambang man. Packaging dia pun lawa. Betul. So Malik boleh buka dan boleh saya nak tahu comel lah. bagi rating sikit untuk perfume kita. Alamak. Okay, kita cuba lah. Okay, cuba. Oh, dia parfum Perfume EDP. So Malik bau dulu. Sekejap. And then kita nak tahu rating daripada Malik. Sedap. Ni yang korang punya paling premium punya ke atau ada flavor-flavor? Ini kita orang punya Black Edition dan yang ini handcrafted by Zindor. Bau dia bagus lah. Bau dia best. I think this is something that I will wear. Very similar dengan brand-brand yang I pernah pakai yang tak nak sebut, yang brand-brand besar-besar. I think this is a cheaper option, but quality dia sama. Tak dibayar. Ini betul-betul lah. Betul, tak dibayar, dengar. Okay, so saya nak tahu rating lah per 10 berapa? Saya akan pakai ni setiap hari. So dalam rating 7. Okay, so terima kasih Malik. Thank you, bro. Dan congrats. Okay, semoga maju jaya. InsyaAllah. Alright, doakan kita orang Zindor. Boleh. Alright. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah, amin.